Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Rawdah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Rawdah yang mana pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini, yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana, tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Rawdah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah, selangkah ke jannah. Alhamdulillah, kita kembali dalam Assalamualaikum khas bersempena dengan Syawal. Dan kita dapat saksikan tadi tu dalam kita orang kata meraihkan Aidilfitri dalam suasana Syawal. Masih lagi kita menyambut raya raya di Malaysia lah macam tu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan syukur. Dan kalau kata kita nak teruskan sesi kita ni, saya nampak tetamu dah masuk. Okey. Tapi bila dia ada saya rasa macam tak confident pula. Dia mengalahkan kita ni. Oh, okey. Jadi ni. Handsome kau main lagi Ustaz. Saya Ustaz. Yang seorang tua. Ya ke? Oh, dia bukan sembarang orang tua ni. Masya-Allah. Alhamdulillah kita bersama guru kita, pengurusi Musalla Ar-Rawdah, Ustaz Muhammad Azli. Apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Raya mana? Raya di Jengka. Jengka. Jengka berapa Ustaz? Keempat. Keempat. Masjid Ustaz di mana? Masjid saya di Kuantan. Di mana spesifik di Di Pelindung Beserah, Kuantan. Jadi ada masa solat raya buat tak kat situ Ustaz? Buat penuh. Cerita sikit Ustaz, suasana kat sana. Suasana di Musalla Ar-Rawdah raya itu penuh. Cuma saya tak dapat nak sebut secara detail sebab saya balik kampung. Tapi berdasarkan gambar dan juga report yang disampaikan oleh kita punya petugas-petugas pada hari raya itu, masya-Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Bila sebut tentang luar biasa tu, Syawal ni kan the significant dia adalah dengan kegembiraan. Betul. So alhamdulillah Allah rezekikan kita dapat bersama dengan ahli keluarga. Cuma macam mana kita nak betul-betul apply dalam kehidupan kita untuk gembira-gembira juga, tapi tak naklah sampai langgar syariat dan sebagainya. Betul. So mungkin Ustaz boleh kongsikan tips kepada kami nak raikan Syawal kegembiraan tu dengan kaedah yang macam mana? Baik. Terima kasih Tuan Ni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Ni bukan penyimpan mau besar duduk tegak Alhamdulillah, kita dalam suasana hari raya. Hari ini dah masuk hari ketiga kan? Betul. Hari raya ni sebenarnya dia satu pengulangan kegembiraan. Sebab itulah setengah ulama menyebut Id maksud pengulangan ataupun kembali, itu adalah kembali kita gembira saban tahun. Antara maksud Idul Fitri itu. Salah satu yang kita biasa dengar Idul Fitri maksud kita kembali kepada fitrah. Ada setengah ulama kata Id adalah kembali kepada kegembiraan yang berulang setiap tahun. Bermaksud memang signifikan sangat hari raya itu dengan kegembiraan. Maka bila kita ambil kesempatan hari raya ni, cuba isi dengan sebanyak mana kegembiraan yang mungkin selama ni kita rasa kekosongan hati itu tak terisi, mungkin hubungan ada tersalah, silap sana sini. Jadi ini masa kita isi dengan kegembiraan. Sebab itulah Abdullah bin Salam, mungkin Talib mungkin pernah dengar Abdullah bin Salam ni kan. Dia seorang sahabat Nabi di kalangan Sayyid Al-Yahud, ketua orang Yahudi di Madinah. Kata Abdullah bin Salam, dia kata antara kata-kata pertama Nabi yang aku dengar bila aku masuk Islam ialah Nabi sebut satu perkara. Di dalam satu perkara ni ada empat poin. Nabi kata apa? At'imut ta'am, berilah makan. Baik. Ifshaus salam, berilah salam. Wasilul arham, hubungkanlah silaturahim, dan bangunlah malam ketika orang tidur. Jadi keempat-empat ni seolah-olah bercantum dalam satu episod dalam hidup kita, iaitu hari raya. Sebab hari raya lah kita beri makan pada orang. Betul. Nabi suruh kita beri makan. Kemudian hari raya lah kita Assalamualaikum, kami datang nak raya. Ada satu iklan tu, nak salam. Nak salam kan? Jadi maknanya salam ini memang sinonim. Yang apa Nabi sebut tu dengan hari raya. Dan yang ketiganya ialah ifshaus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Maknanya inilah masanya kita jumpa mak ayah kita, jumpa pak saudara kita. Kalau mak ayah dah tak ada macam saya balik jumpa kawan-kawan mak ayah saya. Ziarah. Sebab
Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan satu hadis, dia kata apa? Min abarril bir, sebaik-baik kebaikan yang kita buat ialah seorang itu menyambung kembali hubungan dengan seorang yang ditinggalkan oleh ibu ayah dia. Allah. Siapa? Kawan-kawan ayah kita, kawan-kawan mak kita. Cuma tak sempat nak mengetir lah baru ni kan. Hari raya pertama tu jumpa balik, alhamdulillah seronok. Saya di Felda macam apa nama Haji Lek pun dia menantu orang Felda. Go. Di Felda ni dia ada satu generasi, kemudian ada generasi kedua. First generation dengan second generation tu. Bila first generation saya balik baru ni tak sampai 30 orang tinggal. Daripada seramai-ramai. Bermaksud mereka semua dah kembali. Dan generasi kedua macam saya ni pun dah menua. Dah menua. Dah menunggu masa. Jadi bila tengok wajah-wajah kawan-kawan ayah, kawan-kawan mak tu rasa ya Allah sayunya. Kebanyakan kami raya baru ni di Felda, kebanyakan ramai beraya di kubur. Sebab kebanyakan mak ayah dah tak ada. Jadi inilah masanya kita mengaplikasikan apa yang Nabi sebut. Satunya beri salam. Keduanya beri makan. Yang ketiganya ialah kita menghubungkan kembali silaturahim. Dan yang ketiganya bangun malam itu setiap masa lah. Dan apa bulan musim raya inilah kita kalau boleh dalam amalan ziarah menziarahi ini yang Nabi sebut tadi itu macam berkumpul dalam amalan ziarah menziarahi. Satu perkara yang kita kena buat ialah satunya bila ada ziarah menziarahi ini tuan rumah kena sediakan makanan special sikit. Satu. Yang keduanya, yang datang ziarah, jangan mengharapkan yang special. Itu hebat Islam ni. Jangan mengharapkan yang special. Makan apa yang ada, jangan tanya apa yang tiada. Lemang-lemang tak ada ke? Macam tu ke? Tak ada kena-kena tak ada ke? Buluh lebang je ada. Buluh ada. Jadi jangan tanya apa yang tiada, tapi makan apa yang tersedia. Baik. Kemudian ziarah zahirah kawan-kawan mak ayah kita saya sebut tadi, ziarah balik mungkin mak saudara kita, pak saudara kita yang lama tak jumpa, adik-beradik kita. Dan dalam episod ziarah menziarahi di hari raya ni jangan sekali-kali lupa minta maaf lah. Jangan tunggu orang minta maaf pada kita mulakan untuk memaafkan orang lain, sebut kesalahan kita secara umum lah, tak perlu detail. Kalau detail sangat bila nak habisnya? Malam kan tak habis lagi. Aku pertama sekali salah aku 2, 3. Tak sampai bulu-bulu tak tahu. Kadang-kadang kan timbul balik rasa marah tu Ustaz kan. Sebut umum je. Ustaz, cerita pasal nak kembali gembira ni kan. Kalau kita nak penuhkan kegembiraan orang ni, kita takkan boleh penuhi Ustaz. Orang takkan pernah boleh puas dengan apa saja kita lakukan. Kita rasa kita dah buat terbaik dah balik kampung semua. Ada juga yang tak kena. Jadi yang saya difahamkan ni kalau kita gembirakan Allah, gembirakan baginda SAW, kita akan gembira. Betul. Apa cara kita nak gembirakan Allah? Baik, kita gembirakan Allah ni dengan mentaati apa yang Allah suruh. Gembirakan Nabi ialah kita buat apa yang Nabi nak kita buat dan tinggalkan apa yang Nabi suruh kita tinggalkan. Antara yang Nabi suruh kita buat ialah menghubungkan silaturahim pada waktu hari raya ni. Ada insiden-insiden yang tidak kita naklah berlaku pada hari raya ni, bergaduh. Ada yang bergaduh adik-beradik, bergaduh suami isteri tadi tak? Nak balik mana? Nak balik kampung Bongek ke nak balik Temeloh? Tak, contoh. Itu lagu-lagu raya. Nak balik Bongek ke nak balik Temeloh? Jadi jangan bergaduh di hari raya, jangan sekali-kali ada benda kecil mencetus kita kata perbalahan yang besar. Kadang-kadang nak balik kampung bagus dah. Tiba-tiba kita tersentuh benda-benda yang sensitif. Sebab ada di kalangan adik-beradik kita yang mungkin beruang, ada yang tak beruang. Bukan beruang bear tu. Ada yang kurang rezeki. Jadi jangan terlalu mengharap pada yang pendapatannya kecil untuk support itu, support ini. Kita yang ada duit ni kita keluarkan je. Inilah masa kita nak bila lagi nak belanja adik-beradik, kawan-kawan, ini masa. Jangan terlalu rigid sangat kalau hari raya mesti kita kena bagi sama rata. Kalau aku bagi 500, kau kena 500. Letak duit ni kita. Jangan terlalu tu sebab dia akan menyebabkan perbalahan dalam adik-beradik. Kemudian jangan sekali-kali ungkit-ungkit cerita yang boleh menyebabkan pergaduhan, apa yang mungkin benda tu ada api-api kecil yang kita bersembur dengan minyak petrol, menyebabkan perbalahan tu makin besar. Jadi cuba kecilkan kita punya perbalahan gitu, lebih kepada melihat apa kita kata persamaan antara kita lah. Jangan terlalu melihat
perbalahan tu jadi apa, kita nak ungkit-ungkit balik cerita lama lah. Kadang-kadang perbalahan tu bermula, contohlah kalau adik-beradik kan. Ingat tak waktu kecil dulu? Mak tak pernah ada contohnya. Ada yang macam tu. Mula start dia. Kadang-kadang tu nak bergurau, tapi bergurau tak kena tempat. Ada orang yang sensitif, tak boleh sebut perangai kecil dia. Jadi dia cepat, kata orang Kelantan, cepat nyetok. Dia nyetok. Dia nyetok maknanya dia cepat. Dia sensitif sangat. Dia apa? Sentap lah. Sentap. Dia gurau korang boleh, orang gurau ke dia tak boleh. Tak boleh. Tapi tak apalah, kita faham lah. Ada orang kan macam tu kan. Tapi kalau kita nak cakap pasal orang kata menjalinkan kembali silaturahim tu, Ustaz, kadang-kadang kita ni adab antara kita dengan orang lain, kalau kita berkunjung ke rumah orang ke, ataupun orang menerima kunjungan daripada luar, saudara mara ke apa ke, dia mungkin ada satu adab yang kita boleh lihat dekat situ, Ustaz. Apabila kita nak meninggalkan rumah orang tu, mungkin kita nak minta izin lah, kita nak undur diri dulu, tapi memang kami nak tinggal lama, kami nak duduk lama, tapi terpaksa ni. Tapi yang orang rumah pula cakap, kira duduklah lagi, tunggulah awal lagi apa semua. Tapi kita nak pisah dengan cara yang baik tu. Mungkin ada antara ada ataupun tips yang boleh kita menarik tu. Kita lakukan dalam bulan Syawal ni. Orang Melayu ni dia tertib, dia lain macam kan. Sebenarnya dia nak suruh kita balik. Tapi tu cepatnya. Makanan banyak lagi sebenarnya hati tu. Baliklah, lama duduk ni kan. Jadi kita kena pandai berbahasa, berbudi dan berbahasa lah. Orang tuan rumah dah berbudi, makan sedap-sedap. Jangan sampai masa kita rasa dah lain macam, tuan rumah kejap mengesok ke kiri kanan. Faham lagi ke? Jadi kita minta maaf lah. Kami nak pergi ke lain pula ni. Ada kawan-kawan duk menunggu. Walaupun itu kita kata bukan bohong sunat. Apa kita kata, ada cara bercakap tu untuk mengelakkan apa perkara yang lebih buruk berlaku. Kita kena jaga hubungan lah. Jaga hubungan. Dalam bab menjaga hubungan tu dibolehkan. Mana saya nak balik dulu sebab minta maaf lah makcik ya, sebab ada tempat lain nak pergi dan ada janji dengan kawan-kawan, supaya tuan rumah tak rasa apa jemur kita. Bagi setengah tu pula ada orang yang macam mak-mak saudara kita yang mungkin lama tak jumpa, dia nak lama-lama. Jadi kadang-kadang tu kita berasa lama sangat dah kena tahan dengan dia dah. Macam kena soal jawab macam-macam dah. Jadi kena beritahulah, minta maaf lah maklum, saya ni ada tempat lain pula nak pergi. Kena pandai menggunakan bahasa, laras bahasa yang betul lah. Kena belajar ilmu psikologi lah, nak adab lah tu. Masya-Allah. Dari cakap tentang adabnya dan sebagainya, itulah antara misi dan hajat di Mushola Ar-Rawdah ni, Ustaz. Daripada masjid, lepas tu nak buka madrasah. Jadi yang sedang kata orang tu menonton ni, daripada awal dah beri sokongan, support dan sebagainya. Dan jutaan terima kasih kepada mereka ni, Ustaz. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan juga perkembangan terkini dan apa perancangan seterusnya di Mushola Ar-Rawdah. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kutipan pada Ramadan ni. Masya-Allah, seronoknya. Tapi bila raya kami dilupakan. Allah bagi duit raya, Ustaz. Lupa bagi duit raya. Tapi alhamdulillah lah, kok mana pun terima kasih banyak-banyak. Projek Mushola Ar-Rawdah ni kita dah sedikit langkah ke depan lah, kita nak buat Ma'had Ar-Rawdah pula ni. Ma'had Ar-Rawdah ni dia punya kapasiti dia lebih besar untuk nak tampung pelajar 300 orang dengan berkonsepkan sains, tahfiz juga turas ni bukan boleh buat dalam masa sekejap dan bukan memerlukan bajet yang kecil, dia besar bajet dia. Kami kira 30 juta dengan kelengkapan kita kata infra yang sesuai dengan kita kata konsep sekolah yang kita nak bina tu, STT, Sains, Tahfiz juga Turas. Mana mereka belajar, ada akademi SPM-nya ada, kemudian mereka hafal Quran dan mereka belajar kitab-kitab turas. Jadi yang ni kita perlukan sokongan tuan-tuan puan semua. Jangan lupa kami raya ni, maklumlah sibuk raya, lupa kami. Jadi kami memerlukan dana yang besar dan saya sebagai yang jadi leader lah untuk projek ni. Jadi kita perlukan dana yang banyak sebelum kita mulakan kerja-kerja awal. Jadi kalau kerja-kerja awal ni tak dapat dimulakan, jadi dia akan drag masa lewat lah. Jadi dalam masa yang sama, Mushola Ar-Rawdah tak terhenti begitu saja. Walaupun masjid dah siap, tapi kita program kita isi bagian agak lah. Antaranya ialah program selepas raya ni kita akan buat program hari raya lah, sambutan hari raya. Kemudian pengisian semula program yang telah berhenti seketika pada bulan Ramadan, kuliah maghrib, kemudian kuliah subuh, kemudian sarapan pagi kita sediakan setiap pagi. Itu kita akan on macam biasa. Itu memerlukan kos yang untuk maintenance saja. Kita istilah macam maintenance lah. Kita punya yang kita overhead setiap bulan tu 10,000 pada kos beri duit pada budak-budak, RM5 seorang.
10,000 untuk makan sekurang-kurangnya, bahkan lebih. Sebab kita tambah pula setiap minggu kita buat kambing golek pula hari Sabtu. Untuk ajak ni, nak ajak Talib, nak ajak Ola, nak ajak Zuhani datang ni. Tapi dia orang tak datang lagi. Datang insya-Allah. Ada rezeki tu. Jadi memang bajet tu besar lah. Kami jangka selepas raya ni makan saja sepaling kurang 20,000 dalam kapasiti jemaah yang kita kata tak ramai lah, 200-300 setiap minggu. Jadi kami mengharap sangatlah dapat sokongan tuan-tuan puan semua. QR pun kata orang Kelantan temeng dekat Cuming tu, dekat skrin. Temeng tu temeng. Bukan tebeng. Apa itu? Temeng ni tu penuh skrin tu. Jadi tanggungjawab tuan-tuan QR je lah. Kalau tak nak QR sekarang, nak malam-malam sikit, sikiri kata Azwan ni sebut dia kan. Sekarang senang Ustaz. Maksudnya baik buat sekarang sebab kadang petang nanti lupa. Yalah. Dah Takut bukan lupa, tak nak buat terus. Allah. Kan lupa tak lagi. Jadi bolehlah tuan-tuan buat semua share dengan kawan-kawan, screenshot, ini QR, kemudian itu share bersama kawan-kawan. Kawan-kawan tolong kita. Nanti kita bina itu sekolah Manya Cantik punya. Dua bahasa daerah. Ya, masya-Allah. Syukur alhamdulillah. Moga kita pun dah saksikan Mushola Rawdah dah terbina. Alhamdulillah dah pun digunakan untuk solat tarawih, betul Ustaz? Ya, betul. Dah pun dah digunakan untuk solat air raya. Ya. Jadi manfaatnya tuan-tuan sudah pasti dah kepada anda yang terus bersedekah, dan sekarang ni Ustaz dalam misi untuk membina madrasah Ustaz. Insya-Allah ya. Ma'had Ar-Rawdah. Ma'had Ar-Rawdah sekolah tahfiz insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang, anda dah saksikannya diurus tadbir dengan begitu baik. Insya-Allah Allah izinkan dah terbina, dan seterusnya peluang untuk kita semua. Jadi sedekahlah sekarang. Saya sedekah Ramadan je. Syawal pun kena teruskan Ustaz ya. Bagi duit raya lah kan. Raya. Jadi jadi kita nak bagi peluang pada Ustaz ni, ucapan hari raya pada terutamanya pada yang menyumbang pada Mushola Rawdah ni Ustaz. Baik, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan semua bergembira bersama keluarga, sama ada di kampung atau di rumah sendiri. Begitu juga saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua pengacara yang bertugas. Sama ada sempat balik kampung atau tak sempat. Alhamdulillah. Kita ramai tak dapat balik kampung. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Maafkan saya lah jika sekiranya ada tersalah cakap, bergurau di sana sini. Itu semua, kita semua manusia biasa, tak lepas daripada salah dan silap. Ya Azwani, minta maaf. Talib dan juga Allah. Selamat Hari Raya. Mudah-mudahan raya tahun ini raya yang terbaik untuk kita semua dalam bab menghubungkan silaturahim tadi. Kita juga sentiasa mendoakan terbaik. Kita juga memohon maaf jika ada sebarang kesilapan kami di sini. Ustaz, selamat Hari Raya juga. Dan insya-Allah kita nak berhenti berehat sekali lagi. Kembali dalam Assalamualaikum khas bersempena dengan Syawal selepas ini insya-Allah. Insya-Allah. Ayah, ingat tak dulu kita pernah datang sini? Mestilah ingat, Omar. Tapi kenapa? Kalau macam tu, jomlah kita pergi Mushola Ar-Rawdah. Boleh kita solat Zuhur kat sana. Ayah, Dato' Ayah, Mushola Ar-Rawdah dah siap. Cantiknya, Omar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat-sihat. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah, semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap, tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Rumah dengan ayah musafir kan? Bolehlah kita cuba bilik ni di atas ni. Kebetulan pula sekarang ni Zuhur pun dah masuk. Mari kita solat dalam. Kita tengok apa yang ada di dalam. Baik. Okey. Jom. Sila. Allahu Akbar. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, lillahi ta'ala dibina masjid, walaupun kecil itu sebesar sekecil sarang burung, Allah nak bina untuk nikmat hingga ke dalam syurga. Ayah, boleh tak Mak nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Umar. Ini kan Mushola Rawdah. Kalau macam tu, Mak pergi dulu ya. Kalau kita tidak menjadikan tajwid itu sebagai sempurna, maka kemungkinan besar solat kita tidak akan sah. Alhamdulillahirabbil alamin.